Bang, apa saya abang tak buat warna hitam? Okey, warna hitam kita ada jenis lain. Yang ni hitam terus. Siapa yang tak mau warna merah, ambil yang warna hitam. Okey, assalamualaikum semua. Konnichiwa. Okey, alhamdulillah. Okey, hari ni kita daratkan beribu-ribu pasang Aeromax dan juga kita restock lagi FJK 02 dan juga ada design yang terbaru 04 dan juga 05. Saat lagi saya akan review benda ni. Okey, ada yang tanya saya, bang, awat bawa sikit sangat first batch hari tu. Saya lillahi ta'ala saya kata saya bawa memang sangat banyak. Bukan kata pasang tapi ribu pasang. Tapi dia sold out dia gila oh. Tak sampai sebulan dah sold out habis lah. So terima kasih banyak. Okay. Yang kali ni kita dah restock. Ada 6 jenis jaket yang kita bawa. Okay. Yang pertama adalah Aeromax. 2 warna. Satu warna biru. Satu lagi warna merah. Ni yang video yang saya seret jalan dekat atas jalan tu lah. Alright, harga dia RM330. Ni warna merah. Saya ada bawa. Alright. Yang ni pun warna biru. Cun-cun Cina warna biru. Saya bawa. Saiz S sampai 5XL. Okay. S sampai 5XL. Bang, apa saya abang tak buat warna hitam? Saya nak warna hitam. Okay, warna hitam kita ada jenis lain. Okay, yang pertama kita ada jenis FJK02. Ni mana tengok. Ni 02. Okay, pun sama juga. Dia mesh. Tapi saya tak letak nama Aeromax. Dia sejuk juga macam mesh ni. Tapi Aeromax ni saya memang signature FTG. Yang mana dia paling banyak dia punya lubang-lubang ni. Nampak? Kalau macam ni dia tak ada lubang-lubang kan? Lubang-lubang dia ada kat sini, sini. Dengan belakang. Yang ini boleh kata 70% dia adalah yang berlubang. Nampak ni? Ni semua lubang ni. Kalau memang sejuk bedi lah. Orang bagi. Alright? Yang ni pun sejuk juga. Jangan salah faham. Okey, yang ni kita panggil FJK02 pun sama juga mesh. Yang ni harga dia RM300.5. Okey. Alright. Lepas tu dia ada warna merah dengan warna hitam. Yang ni hitam terus. Siapa yang tak mau warna merah, ambil yang warna hitam. Macam ni. Alright. Clear. Okey. Lepas tu yang ni pula FJK04. 01 dah tak ada. Kita pergi kepada 04. Dia design lain sikit. Nampak? Dia design macam ni. Dia design macam ni. Lifestyle and innovation. Lepas tu dia lagi banyak reflektor. Reflektor. Okey, untuk 02 pula. Saya lupa pula. Untuk 02 hari tu. Ada orang minta tukar kepada soft padding. So yang ni saya dah tukar pada soft padding. C level 1 soft padding. Hari tu hard padding. Hard padding dia susah sikit nak gerak kan. Yang ni dia soft padding. Ada tune lah. Right. Yang ini pun sama juga. Harga dia dalam 340 ke 350 ringgit. Yang ini design macam ni. Yang ini off black. Yang ini reflektor tau. Hampa jangan salah faham. Yang ni adalah reflektor. Yang ni pun reflektor. Ini kita panggil black reflektor. Alright. Lepas tu kita ada juga yang warna hitam macam ni. Dia tak ada apa? Dia tak ada lifestyle innovation tapi dia hitam macam ni. Tapi yang kat sini dia warna merah. Beza dia, yang ni ada lifestyle and innovation. Yang ni ada lifestyle and innovation. Yang ni tak ada lifestyle and innovation. Macam tu. Okey, logo baru pun saya dah masuk. Yang ni semua ada padding. Padding dia ada 5 padding. 1, 2, 3, 4, 5. Alright? Semua ada 5 padding. Kalau kata nak padding depan, kena tambah 2 padding lagi. Boleh tambah add on. Tak ada masalah. Saya tak letak padding dekat depan ni satu saja. Pasal 70% daripada kita punya rider ni, kebanyakan mereka kalau ada padding depan ni pun, mereka tak pakai. Sebab mereka kata rimas. So saya duk fikir kalau hampa tak pakai, saya jual tapi naikkan harga, kan? Buat apa? Baik saya add on saja. Hampa nak, hampa add on saja. Harga pun tak mahal sangat. Dalam RM5-60 je. Tambah macam tu saja. Boleh tambah, add on saja. Hari ni tim kita akan akan hantar semua branch. Hampa tengok ni. Okey. Sangat-sangat banyak lah. Ini semua nak hantar branch. Kat luar pun ada lagi. Okey, kita ada 6 jenis jaket yang kita akan hantar. Okey. Sama juga glove. Glove ni pun baru sampai. Memang sangat banyak lah. Kita tengah susun semua. Semua yang sampai ni adalah mesh jacket. Maknanya dia tak panas lah. Faham tak? Mesh jacket ni maksud dia macam ni. Nampak? Kalau kata ambil yang mesh jacket macam ni, dia tak panas. Lagi laju hampa bawa motor, dia akan lagi sejuk. Pasal dia boleh masuk angin kat sini. Alright, itu yang kita panggil mesh jacket. Kat Malaysia dia sesuai dengan mesh jacket. Tapi kalau mesh jacket ni, kalau hampa nak pakai malam,
hampa kena pakai sarung lagi satu. Ataupun hampa pakai baju lengan panjang kat dalam. Pasal apa? Pasal dia sejuk sikit. Pasal dia masuk angin kan. Itu antara itu antaranya lah. Alright. So, kita hantar ke semua cawangan kita. Hampa boleh tengok. InsyaAllah semua ada stok daripada size S sampai size 5XL. Terima. Bye-bye.